Pernah tak anda terfikir bagaimana kapal terbang boleh terbang di udara? Maksudnya sebuah mesin logam yang sangat besar dengan berat beratus tan. Bagaimana ia boleh kekal di langit? Kenapa ia tidak terus jatuh ke bawah? Sebenarnya ia bukan sihir dan bukan hanya disebabkan enjin semata-mata. Peranan utama dimainkan oleh sayap kapal terbang. Sayap kapal terbang bukan rata. Bahagian atasnya melengkung manakala bahagian bawahnya lebih rata. Apabila kapal terbang bergerak ke hadapan, aliran udara ke atas dan di bawah sayap adalah berbeza. Udara yang melalui bahagian atas sayap perlu menempuh jarak lebih jauh, jadi ia bergerak lebih laju. Udara yang laju menghasilkan tekanan lebih rendah, manakala udara di bawah sayap bergerak lebih perlahan dan menghasilkan tekanan lebih tinggi. Perbezaan tekanan ini menghasilkan daya ke atas yang dipanggil daya angkat lift. Itu rahsia pertama. Tetapi daya angkat saja tidak mencukupi. Sayap juga menolak udara ke bawah. Mengikut hukum ketiga Newton, setiap tindakan mempunyai tindak balas yang sama besar tetapi bertentangan arah. Sayap menolak udara ke bawah dan udara menolak kapal terbang ke atas. Sekarang tentang enjin kapal terbang. Enjin menolak udara ke belakang dengan kuat. Sekali lagi berdasarkan hukum ketiga Newton, semakin kuat udara ditolak ke belakang, semakin kuat kapal terbang ditolak ke hadapan. Daya ini dipanggil tujahan, thrust, iaitu daya yang menggerakkan kapal terbang ke depan. Semakin laju kapal terbang, semakin banyak aliran udara dan semakin besar daya angkat. Sebab itu kapal terbang memerlukan landasan bukan untuk melompat tetapi untuk mendapatkan kelajuan. Apabila daya angkat melebihi daya graviti, kapal terbang akan terangkat dari tanah. Dan paling mengejutkan, pada altitude tinggi udara lebih nipis namun kapal terbang boleh terbang dengan lebih mudah. Ini kerana rintangan udara lebih rendah. Jadi lain kali anda menaiki kapal terbang, ingatlah anda bukan terapung. Anda sebenarnya berada dalam keseimbangan kesempurna antara daya angkat, graviti, tujahan dan rintangan udara, dan keseimbangan itu merupakan salah satu keajaiban kejuruteraan yang terbesar yang pernah dicipta oleh manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala.